Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio Informasi Bola Sepak terbaik untuk anda. Akhirnya penantian untuk penyokong Harimau Melaya tunggu list call up bawah revolusi Harimau Melaya yang terbaru akhirnya terlerai juga apabila Coach Peter telah umumkan 27 pemain awal untuk menyentang pasukan Nepal pada 25 Mac nantilah, Mat. Jadi peminat memang cukup excited, cukup teruja lah untuk tunggu list call up ni. Sebab apa? Ada ura-ura sebelum ni yang mengatakan dalam call up ni akan ada pemain warisan. Tapi semuanya masih kekal misteri lah, Mat. Tiada pemain warisan terbaru yang diumumkan pada list call up pada hari semalam. Dan apa yang lebih mengejutkan lagi, ada seorang pemain warisan daripada Tanjung Lumpur yang telah dipanggil, iaitu Muhammadu Sumare. Yang ni memang semua peminat-peminat terkejut lah. Sebab apa? Sumare tetap dipanggil untuk list call up kali ni lah, Mat. Tapi apa-apa geng, kita jangan risaulah. Kena bersabar lagi. Sebab apa? Coach Peter dah beritahu mungkin pada minggu hadapan ada beberapa pemain warisan akan diumumkan lah. Sebab apa? Sekarang dalam final documentation, kemungkinan mereka ni bakal sertai untuk jalani latihan pertama pada 17 Mac nantilah, Mat. Jadi mungkin kat sini FAM dah ada sebenarnya calon-calon pemain warisan tersebut. Tapi mungkin, yelah, mungkin diorang nak buat surprise lah. Tak best lah, tak shock lah, tak seronok lah umumkan pemain warisan dengan list squad lah semalam. Tak ada panggil elemen surprise lah. Mungkin FM ada lah nak buat video ke, nak buat special announcement ke. Tapi itulah, rajin ke FM nak buat video pasal pemain-pemain ni. Tapi apa-apa, kita tunggu je lah pada minggu hadapan pemain warisan yang bakal tiba untuk join squad Harimau Melaya ni, Mat. Tapi Mat, sebenarnya kelab Portimonense dah bocor rahsia awal apabila mereka umumkan yang pemain mereka iaitu Hector Evel, pemain tengah yang telah berusia 28 tahun, bakal join skuad Harimau Melaya. Memang cukup terkejut lah. Sebab apa? Nama beliau ni tak pernah disebut-sebut sebelum ni. Apa-apa, kita tunggu je lah pengumuman rasmi daripada FAM mengenai pemain ini lah, Mat. Dan kalau kita tengok story daripada TMJ, yang TMJ pun dah bagi tahu yang semua pemain-pemain ni sebenarnya dah lapor diri pada 31 Januari yang lalu. Just tunggu kelulusan daripada kerajaan lah, Mat. Dah lama sebenarnya, Mat, player-player ni dah hadap Tengku Mahkota Johor. Dan TMJ juga ada bergambar dengan pemain warisan baru iaitu Hector Evel lah. Jadi untuk call up ni bagi aku sebenarnya padu lah, geng. Ditambah dengan pemain-pemain warisan yang bakal sertai, dan ditambah pula pemain-pemain lama yang telah lama tak join skuad Harimau Melaya join semula skuad Harimau Melaya seperti Nazmi Faiz, Naksu Insa dan welcome back Faisal Halim ke skuad Harimau Melaya. Dan tapi ada jugalah netizen mempersoalkan beberapa pemain yang tetap dipanggil, terutamanya Muhammadu Sumare lah yang nanti aku beritahu pemain kacukan daripada Tanjung Lumpur tu tetap dipanggil walaupun beliau ni kurang minit permainan lah, Mat. Jadi pemain regular yang selalu dipanggil untuk skuad Harimau Melaya seperti Dominic dan juga Darren Lock selalu dipanggil lah untuk skuad Harimau Melaya, kali ni tidak dipanggil lah, Mat. Jadi aduh, kita cukup rindu lah nak tengok tattoo Dominic nanti, Mat. Jadi untuk posisi goalkeeper bagi aku tiada masalah, tiada bantahan lah. Bagi aku ketiga-tiga ni memang layak untuk dipanggil, iaitu Shihan Azmi, Aziz Nazli dan juga Kalam Awwah. Kalau tengok mereka ni memang cukup on form lah. Shihan walaupun kurang minit permainan bersama dengan JDT pada tahun ni, tapi pengalaman antarabangsa beliau tu cukup penting lah untuk menjaga gawang skuad Harimau Melaya bertemu dengan pasukan Nepal nantilah, Mat. Seterusnya untuk posisi defender kat sini, nampaknya Coach Peter telah memanggil 9 pemain. Kat posisi centre back kita ada Mat Kul, kita ada Haris Aikal, kita ada Syarul Sanad dan juga Safwan Mazlan yang juga boleh bermain di posisi LB. Jadi kat LB kita ada Corbin Ong dan juga Daniel Tin, dan juga kat RB kita ada Matt Davis dan juga Quentin Cheng lah, Mat. Jadi apa yang aku harapkan untuk posisi pemain warisan ni, pemain CB akan dipanggil lah. Sebab apa, Mat? Aku nak sangat lah tengok Mat Kul ni bermain di posisi right back. Sebab apa? Kalau kita tengok performa beliau kat pasukan Buriram ketika beliau bermain kat posisi right wing back, memang cukup padu lah, Mat. Overlapping beliau, crossing beliau, aduh, memang sedap mata memandang lah. Jadi aku harapkan pemain warisan yang bakal datang nanti bermain kat posisi B, jadi bolehlah letakkan Mat Kul ni kat posisi right back. Sebab apa? Kalau kita tengok Davis sekarang pun dah kurang minit permainan lah, Mat, bersama dengan pasukan JDT. Terusnya untuk posisi tengah, boleh katakan memang cukup solid lah. Kat bahagian defensif kita ada Naksu Insa, kita ada Syamil Kutiaba, kita ada Noah Len dan juga kita ada Afiq Fazal. Mungkin ramai kat sini lah yang mempersoalkan kenapa Naksu Insa tetap dipanggil. Yelah, beliau ni dah kuda 2 dan performa beliau kat SCL hari tu pun yo-yo, ramai yang kata. Tapi kalau korang nak tahulah statistik untuk Naksu Insa kat saingan SCL Elite tu, daripada ramai pemain-pemain yang bermain dalam saingan SCL Elite, daripada 24 kelab yang bermain dalam saingan SCL Elite ni, Naksu Insa ni merupakan pemain kedua yang paling banyak lakukan passing dengan 668 passing, Mat. Kau bayangkan nombor 2, Mat. Tempat pertama adalah pemain Al Nas dengan 714
pasti. Mungkin disebabkan tu statistik itu Peter memanggil Nakso untuk menguatkan bahagian tengah pasukan Harimau Melaya lah, man. Tapi apa yang aku harapkan, Nakso ni kekal cergas lah, tak injet lah kalau menjelang bertemu dengan pasukan Nepal nanti lah, man. Seterusnya kat bahagian attacking midfielder kat sini kita ada Stuart Wilking, kita ada Nazmi Faiz, kita ada Pawi yang juga boleh bermain di bahagian serangan, dan juga kita juga ada Hendrik Dos Santos, dan kemungkinan pemain warisan yang terbaru juga bakal bermain di posisi ni lah, mak. Boleh katakan bahagian tengah kita memang cukup solid lah. Dan apa yang aku cukup teruja adalah kehadiran Pawi ni, mak. Kalau kita tengok performa beliau pada musim ni bersama dengan pasukan Terengganu, memang cukup super, memang cukup power lah apabila beliau telah skor 17 gol saja, mak, pada musim ni. Memang Pawi dah kembali lah pada zaman prime beliau ketika bersama dengan pasukan JDT dulu-dulu lah, man. Seterusnya untuk bahagian sayap kat sini kita ada Faisal Halim, Arif Aiman, Akia, Hakimi Azim, dan juga welcome back lah Faisal. Nama yang cukup kita rindulah nak tengok performa beliau dengan skuad kebangsaan. Jadi last beliau bermain dengan skuad Harimau Melaya adalah pada Mac 2024 ketika itu bertemu dengan pasukan Oman. Jadi selepas itu memang dah lama lah beliau tidak dipanggil lagi ke skuad Harimau Melaya lah, man. Jadi hat-trick baru-baru ni lawan KDN mungkin jadi pemangkin semangat untuk beliau untuk terus bangkit, untuk terus kuat bersama dengan skuad Harimau Melaya nantilah, man. Seterusnya kat sini adalah yang paling mengejutkan adalah kehadiran Sumareh lah, man. Jadi kalau kita tengok statistik beliau untuk tahun ini adalah beliau hanya bermain 9 game dengan merekodkan 180 minit permainan, dan itu pun kebanyakan bermula daripada bench dengan merekodkan 1 gol. Mungkin Coach Peter ada sebab lah kenapa dia panggil Sumareh ni. Mungkin Sumareh ni adalah ejen untuk kelirukan lawan Nepal nanti dengan larian ikan keli beliau lah, man. Jadi seterusnya untuk striker kat sini kita ada Morales dan juga Paulo Josue, dan juga Pawi juga yang boleh bermain as fast 9 lah nanti, man. Jadi mak, macam mana korang rasa dengan call up kali ni? Korang rasa puas hati ataupun biasa-biasa saja, ataupun korang rasa memang cukup excited? Korang boleh komen kat bawah ni. Alright, jadi itu sajalah video aku untuk kali ni. Jangan lupa untuk tekan like, share dan juga komen. Aku Lan, Assalamualaikum.